boleh klik pada alignment ni yang kita dah draw ni. So dekat atas ni dia ada surface profile. Dia ada surface profile. Select surface. So OGL from line existing profile. So klik add. Okay, dekat bawah ni draw in profile view So select alignment, profile view style. Okay, profile view road project. Then boleh klik pada next. Sini station range. So 0 to N. Next. Profile view height. So minimum dengan maksimum automatic dia detect. Klik pada next. Kat sini dia ada profile display option. So untuk existing dia tak ada label kan. So label ni tukar jadi no label Okay. So klik next. Data band actually ni data band jalan. Okay, klik next. Yang ni dia hatching So kalau untuk cut dia nampak lah, dia tunjuk lah warna merah kan. Fill warna hijau. Okay, tak apa, ni tak perlu. So klik pada create profile view. View letaklah dekat sini kan. Klik sini. So keluarlah profile view dia. Long section tu. Cantik data ni. Nampak kemas lah.